Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya melanjutkan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Raisha Nuha binti Muhammad Azri. Saya berumur 12 tahun dan belajar di Sekolah Kebangsaan Sarjana Indah yang terletak di Pulau Pinang. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor apabila dewasa kelak. Pada hari ini, saya memilih koleksi kisah teladan anak soleh yang bertajuk Anak Bangsawan Yang Zuhud. Buku ini ditulis oleh E. Mandani dan diterbitkan oleh PTS Junior pada tahun 2015. Buku ini mempunyai 13 tajuk cerita dan salah satunya adalah kisah anak bangsawan yang zuhud. Kisah ini menceritakan Abu Allah Muhammad bin Kafif atau dikenali sebagai Ibnu Kafif, iaitu seorang anak bangsawan yang hidup secara zuhud. Beliau seorang yang taat dan berdisiplin dalam beribadah. Banyak kisah menarik yang didapat oleh Ibnu Kafif yang boleh dijadikan pengajaran dalam hidup kita. Antara kisah Ibnu Kafif yang tidak dapat minum air di perigi akibat menunggu seekor haiwan selesai minum sehingga kering air perigi itu. Sikap tawakal Ibnu Kafif itu dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak lama kemudian perigi itu penuh semula dan Ibnu Kafif dapat minum sepuasnya. Selain itu, terdapat juga kisah Ibnu Kafif yang sanggup merantau jauh semata-mata untuk menuntut ilmu. Semasa menuntut ilmu itu, Ibnu Kafif disarankan untuk bersikap zuhud. Malah beliau juga dinasihatkan untuk berkawan dengan orang yang apabila kita memandangnya, kita mengingatkan kita pada Allah. Hati kita akan terjaga apabila memandangnya, akhlaknya dan bukan pada kata-katanya. Kisah dan watak Ibnu Kafif yang diceritakan telah mendorong saya agar sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah kepada diri saya. Kisah beliau dalam buku ini turut mengingatkan kita agar sentiasa ingat kepada Allah. Saya ingin menyarankan kepada rakan-rakan di luar sana untuk membaca buku ini. Jika anda memerlukan bahan bacaan yang santai dan mudah difahami, carilah buku ini. Kisah-kisah di dalam buku akan menjadi penenang dan penawar jiwa kita. Ayuh dapatkan buku ini. Sekian, terima kasih.